Saya nak jawab soalan ni. Buat ibu ayah, tolong tengok video ni sampai habis. Yang pertama adalah seperti mana anak kita boleh bersabar dengan pilihan kita untuk masukkan dia ke dalam tahfiz, seperti itulah kita perlu bersabar dengan segala kerenah dia di tahfiz tersebut. Sebab saya jumpa ramai pelajar yang sebenarnya dia tak nak pun masuk tahfiz dan dia dipaksa oleh parent dia untuk masuk tahfiz, dan akhirnya dia redha dan dia berusaha untuk menghafal Quran seperti mana yang ibu dan ayah diharapkan. Yang kedua, jangan kita limitkan tempoh hafazan anak kita ini pada waktu sekolah sahaja. Kalaulah dia tak mampu untuk tamatkan hafazan dia di sekolah, ada lagi masa di universiti dan ada juga masa dewasa dan sebagainya. Saya sendiri masih lagi tasmik kakak saya yang bekerja sebagai doktor dan ada anak 3, dia berusaha lagi untuk hafal Quran. Yang ketiga, ibu ayah perlu untuk tunjuk contoh yang baik di rumah. Ibu ayah sendiri kena baca Quran. Hidupkan suasana Quran di rumah. Barulah anak itu akan menjadi, insya-Allah. Yang terakhir, banyakkan doa kepada anak kita. Sampai bila? Sampai bila-bila doa sahaja. Doa juga untuk kita juga bersabar terhadap apa yang akan berlaku kepada anak kita. Kadang-kadang kita kata macam dah doa dah Ustaz, tapi sama je, doa lagi. Sampai bila-bila doa sahaja untuk anak kita. Insya-Allah Allah akan makbulkan di waktunya yang tepat. Wallahu alam. Assalamualaikum.